Betul. Face tracking ni memang boleh follow kita masa kita nak buat konten tu 380 darjah, boleh pusing keliling. Tapi biasanya mahal kan? Saya ada jumpa yang versi lagi mampu milik, korang boleh consider ambil yang ni, Amgras AI Link Pro. Sama je, yang ni pun boleh follow kita 380 darjah guys. Kalau tak nak dia follow, korang just angkat tangan macam ni and then dia stop untuk follow korang. Nampak tak dia stop tu? So korang boleh dapat korang punya steady shot. Kalau korang nak dia follow korang balik, korang just bagi isyarat OK macam ni and then dia akan follow korang balik. Memang mantap guys. Dia ada juga tapak macam ni untuk korang letak korang punya kamera digital. Sebarang jenis kamera digital boleh guys, asalkan tapak dia masuk dan dia boleh follow korang juga guys. Korang tengok memang senang. Macam guys, model ni sama kan dengan yang model aku review sebelum ni, tapi yang ni lebih mampu milik guys. Boleh letak flashlight juga dan juga korang punya phone dekat belakang tu. Sama kan? Dia punya panjang kalau korang tarik habis kan, dia boleh capai 1.6 meter guys. Model ni pun ada fungsi gimbal juga, boleh buat macam ni dan ada remote juga, connect je dengan korang punya phone. Just pakai bluetooth terus boleh connect. Untuk angle phone korang boleh adjust ikut sudut yang korang nak, sama ada korang nak guna kamera belakang atau korang nak guna kamera depan. Adjust je ikut kesesuaian sudut korang. So macam guys, berminat tekan di beg kuning.